Berhati-hatilah, abang. Terima kasih. Tidak apa-apa. Hei puan. Cantiknya, bibirnya nampak sangat lembut. Tetapi tidak ada tanda lipstik. Akhirnya lipstik jenis apa ini? Kenapa ia nampak begitu lembut dan halus? Presiden Chen ada temu duga petang ini. Jangan lupa ya. Baiklah, saya tahu. Keluar sekarang. Saya datang untuk temu duga. Saya tahu. Ikut saya. Hari ini, Presiden Chen yang akan temu duga. Berhati-hati dengan kata-kata ya. Baiklah. Selamat pagi, Presiden Chen. Kamu ke? Kamu orang yang hari itu, kan? Betul, saya orang itu. Sangat gembira bertemu kamu lagi. Saya datang untuk temu duga. Tak perlu temu duga lagi. Kamu sudah diterima. Bila kamu mahu mula bekerja, kamu belum hantar permohonan, kan? Tak mengapa. Esok kamu boleh mula bekerja bila-bila masa. Jika kamu benar-benar tidak mahu datang, kami boleh aturkan kerja dari jauh untuk kamu. Presiden Chen, syarikat kita tidak pernah ada kes macam ini. Kalau belum ada, sekarang ada. Sejak saya berjumpa kamu hari itu, saya tak boleh lupakan kamu. Presiden Chen, di mana saya kurang daripada dia? Saya sudah ikut kamu bertahun-tahun. Ini kali pertama saya nampak seorang perempuan yang cantik tanpa makeup, muda dan bertenaga. Macam mana boleh jadi begitu? Lipstik merah macam itu. Macam mana boleh tanpa makeup? Kamu tak percayakan kata-kata saya? Ini tempat yang dia sentuh saya sebelum ini. Sampai sekarang saya masih ingat. Akhirnya, lipstik jenis apa yang buat Presiden Chen tergila-gila? Saya betul-betul tak pakai lipstik. Macam mana bibir kamu boleh merah jambu dan nampak sihat begitu? Sebab bibir saya sering kering dan merekah. Jadi saya pakai lip balm bunga sakura ini. Ia boleh berubah warna mengikut suhu, membuat bibir nampak merah jambu dan sihat. Lagipun ia tak akan hilang. Tak macam lipstik. Kalau bibir kamu kering dan ada garis mendalam, pakai lipstik pasti akan nampak. Pakailah ini. Tak kira pakai makeup atau tidak. Hanya sapu sedikit. Bibir akan cantik, rasa sejuk dan tak melekit. Tunggu beberapa minit. Ia akan berubah warna ikut suhu badan. Setiap orang akan dapat warna yang berbeza. Bibir semakin lembut dan merah. 2 kali sehari membantu mengatasi bibir kering dan gelap. Bibir semakin merah dan sihat. Untuk mereka yang tak mahu bermakeup tapi masih mahu bibir yang cantik dan berseri, beli sekarang. Ia sangat bagus. Halo semua, saya Sarina. Cuaca panas sangat lately. Muka dan bibir semua kering dan merekah. Nasib baik ada juru makeup bagi saya produk ini. Kalau kamu mahu bibir yang merah jambu, gunakan produk ini. Mengandungi nutrisi bunga sakura dan kolagen emas 24K untuk melembapkan bibir dari dalam. Berbeza dengan lipstik biasa, benar-benar berbaloi untuk dicuba. Ia akan buat kamu kelihatan lebih muda. Dan ia tidak mudah pudar atau melekat pada cawan. Klik link di bawah untuk membeli dan cuba sekarang.